Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat saya merakam video ini untuk memberikan maklumat dan info kepada yang menonton video ini. Jadi pada hari ini saya diberikan peluang dan kesempatan untuk menceritakan tentang salah seorang daripada sahabat Nabi, iaitu pahlawan yang dikatakan cukup popular, yang mana beliau merupakan seorang daripada Khulafah Ar-Rasyidin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita membincangkan tentang latar belakang beliau terlebih dahulu. Baik, kita berpindah kepada latar belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nama yang telah diberikan kepada beliau ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Sayyidina Ali ni beliau berketurunan Bani Hashim, yang mana kalau kita lihat salah silah ataupun garis keluarga Nabi Muhammad SAW, kita dapat lihat bahawa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai hubungan kekeluargaan, yang mana Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali merupakan sepupu. Jadi mereka merupakan sepupu. Jadi bilakah Sayyidina Ali dilahirkan? Sayyidina Ali dilahirkan pada 13 Rajab, iaitu 10 tahun sebelum kerasulan, ataupun lebih kita mudah faham iaitu pada tahun sekitar 600 Masihi. Dan beliau ini dilahirkan di dalam Kaabah, iaitu di dalam Mekah sendiri. Jadi apa yang uniknya tentang Sayyidina Ali ni kan? Jadi apa yang unik tentang Sayyidina Ali ni ialah beliau merupakan seorang yang antara orang yang terawal memeluk Islam. Iaitu beliau memeluk Islam ketika beliau masih dalam lingkungan umur yang masih kanak-kanak lagi. Jadi itulah keunikan beliau, dan beliau disebabkan beliau memeluk Islam pada umur yang sangat muda, beliau tidak pernah sesekali menyembah berhala. Jadi disebabkan beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau telah mendapat satu gelaran, iaitu daripada Nabi Muhammad, iaitu karama wajhullah, iaitu Allah memuliakan wajahnya, kerana beliau tidak pernah sesekali tunduk ataupun menyembah selain daripada Allah. Jadi antara gelaran-gelaran lain yang telah diberikan kepada Sayyidina Ali ini ialah Asadullah, iaitu singa Allah. Kenapa beliau digelarkan Asadullah? Disebabkan beliau ketika dalam peperangan, iaitu contohnya macam peperangan Khaybah, Khandaq, Badar, beliau menunjukkan kegagahan dan keberanian beliau dalam memerangi musuh-musuh Islam. Lebih-lebih lagi ketika perang Khaybah, di mana ketika dalam peperangan Khaybah, Rasulullah telah memberi panji kepada Sayyidina Ali, dan perlu kita ketahui di mana ada satu gerbang, yang mana gerbang itu tidak boleh diangkat berseorangan diri, dan memerlukan sekitar 20 orang untuk mengangkat gerbang tersebut, kerana berat gerbang tersebut sangatlah berat. Tapi disebabkan kehebatan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali ni, beliau dapat mengangkat gerbang tersebut berseorangan diri sahaja. Jadi kita dapat lihat betapa kuatnya dan beraninya Sayyidina Ali dalam ketika beliau menghadapi dalam peperangan. Seterusnya beliau juga mendapat gelaran Abu Turab, yang mana ketika Abu Turab ini bermaksud bapa kepada tanah. Jadi kenapa dimaksudkan dengan bapa tanah? Ini disebabkan Nabi Muhammad SAW melihat beliau tidur di atas tanah, dan secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW menggelarkan Sayyidina Ali Abu Turab. Seterusnya ada lagi satu gelaran yang telah Rasulullah SAW berikan kepada Sayyidina Ali, iaitu Babul Ilmu. Kenapa digelarkan dengan Babul Ilmu? Jadi Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, jika
aku ialah kota ilmu, maka Ali ialah gerbang ilmu. Jadi kita akan pindah kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang masa zaman pemerintahan beliau. Baik, seterusnya kita pindah kepada peristiwa pertama yang berlaku ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu peristiwa Perang Jamal. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang Perang Jamal itu sendiri, kita akan mengenali kenapa Perang Jamal ini dinamakan dengan Perang Jamal. Jadi ringkas saja kenapa dinamakan dengan Perang Jamal. Perang Jamal diberikan nama sedemikian kerana pada perang tersebut Sayyidatina Aisyah hanyalah salah satu orang yang menunggang unta ketika dalam perang tersebut, di mana pada ketika itu perang itu pahlawan-pahlawan yang lain atau prajurit yang lain menunggang kuda sebagai haiwan tunggangan mereka dalam menghadapi perang, tetapi Sayyidatina Aisyah menunggang unta dalam peperangan tersebut. Jadi secara ringkasnya itu saja mengapa dinamakan dengan Perang Jamal. Jadi saya akan terangkan seterusnya saya akan terangkan kronologi ataupun peristiwa ataupun apa yang terjadi sepanjang Perang Jamal tersebut. Jadi Perang Jamal ini berlaku selepas kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan, yang mana Sayyidina Uthman bin Affan telah dibunuh oleh salah satu puak yang munafik, yang mana selepas kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan berlaku di Madinah, iaitu pelantikan jawatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang keempat. Tetapi ada sebahagian kelompok ataupun kumpulan yang tidak bersetuju dengan pertabalan Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah yang keempat. Antara sebab kenapa alasan mereka tidak mempersetujui bai'ah Ali itu adalah kerana sebab mereka menuntut kematian Sayyidina Uthman bin Affan terlebih dahulu, iaitu mereka nak pembunuh Sayyidina Ali itu dihukum terlebih dahulu. Antara orang-orang yang tidak mempersetujui itu ialah orang-orang Mekah lah. Terutamanya 3 orang ni, iaitu Sayyidatina Aisyah, kemudian Talha bin Ubaidillah, yang ketiga ialah Zubair bin Al-Aun. Jadi 3 mereka ni tidak bersetuju untuk mereka menuntut untuk menghukum siapa dalam pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan ini. Jadi mereka nak pembunuh tu dihukum terlebih dahululah. Jadi pada ketika itu kestabilan politik umat Islam sangatlah goyah pada itu. Jadi Sayyidina Ali ni bukanlah tak nak fokus kepada mencari pembunuh. Jadi seperti yang saya dah cakap tadi, Sayyidina Ali ingin memfokuskan untuk menstabilkan dulu negara Islam pada ketika itu. Tapi nak buat macam mana kan, sebab ada juga orang yang tak bersetuju dengan perbaiahan beliau itu. Jadi senang cakap, peristiwa ini bermula daripada Sayyidatina Aisyah dan Talha dan Zubair bin Al-Aun itu sendiri. Jadi peristiwanya berlaku begini. Ketika Zubair bin Al-Aun dan Talha bin Ubaidillah menunaikan umrah di Mekah, mereka berdua mendapat surat daripada satu puak, iaitu boleh kita katakan puak munafik lah, yang berada di Iraq. Mereka mengatakan kepada mereka berdua, yang di mana mereka ingin menceritakan tentang ketidakpuashatian mereka terhadap pembunuhan Sayyidina Ali Sayyidina Uthman yang tidak dihukum pembunuhnya. Jadi mereka nak menceritakanlah ketidakpuashatian mereka itu kepada Talha dan Ubaidillah. Jadi bila mereka dapat berkumpul, kiranya mereka dapat membincang untuk mengangkat isu ini kepada Sayyidina Ali, supaya Sayyidina Ali ini dapatlah terus mencari siapa pembunuh itu. Jadi mereka pun bersetujulah untuk pergi ke Iraq. Jadi mereka Talha dan Ubaidillah ni pun mengajaklah Sayyidatina Aisyah untuk pergi ke Iraq untuk mencari sokongan yang kuat untuk mereka menghadap ke Sayyidina Ali. Jadi itu merupakan alasan mereka lah. Jadi kat sini kita nampak lihatlah sebenarnya alasan mereka bukanlah untuk berperang kan. Jadi alasan mereka ialah untuk cari bukti yang kuat ataupun untuk mengangkat isu yang besar ni kepada Sayyidina Ali.
Jadi senang pendek kata, mereka pun bergeraklah keluar daripada Mekah untuk menuju ke Iraq. Dan mereka bergerak. Mereka tibalah di satu tempat untuk bermalam di situ, sebab jarak daripada Mekah ke Iraq kan jauh kan. Jadi mereka mencari tempatlah untuk bermalam. Dan ketika malam tiba pada tempat mereka bermalam tu, terdengar satu bunyi kumpulan anjing yang menyalak di luar kemah mereka. Jadi perkara ini mengingatkan kepada Sayyidatina Aisyah tentang hadis yang telah disabda oleh Rasulullah SAW sendiri, yang bermaksud akan munculnya satu fitnah yang besar, yang mana ciri-ciri fitnah ini akan berlaku apabila seorang daripada kamu berada di satu tempat dan menginap di satu tempat itu, kemudian kemah kamu akan disalak oleh anjing-anjing. Jadi itu merupakan satu petanda lah yang akan berlaku fitnah besar. Jadi Sayyidatina Aisyah pun merasakan mungkin hadis yang disabda oleh Rasulullah SAW itu sendiri menuju kepada diri mereka. Jadi Sayyidatina Aisyah pun rasa takutlah, sebab mungkin mereka akan menjadi punca lah kepada fitnah ni. Jadi Sayyidatina Aisyah pun mengajaklah Tolha dan Zubair ni untuk kalau boleh kita pulang lah, sebab nanti ada benda-benda yang tak patut terjadi pula kan. Jadi Zubair bin Al-Awwam ni pun cakaplah dekat Sayyidatina Aisyah, kita nak pergi kita pergi ke Iraq ni bukan nak berperang pun, kita semata-mata kita nak berbincang, kita nak saling mendengar luahan hati mereka. Kita nak itu je, kita tak ada niat nak perang pun. Gitu. Tapi berbeza situasi dengan Sayyidina Ali, di mana ketika itu Sayyidina Ali mendapat juga sepucuk surat daripada puak munafik ni lah, yang mana dalam isi surat tersebut menerangkan tentang Sayyidatina Aisyah, Zubair dan Tolha telah menuju ke Iraq untuk memerangi orang yang telah membunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas tu bila dengar benda ni, Sayyidina Ali pun rasa macam betul aku kena buat sesuatu ni. Jadi apa yang Sayyidina Ali dah buat, dengan kecerdasan Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali pun membangun tentera untuk backup lah Sayyidatina Aisyah. Sebab bila dah dengar macam tu, confirm lah sebenarnya Sayyidatina Aisyah ni nak berperang kan. Jadi Sayyidina Ali pun menyiapkan lah tentera berkuda yang bersenjata lah untuk sebagai pertolongan lah kepada mereka yang berada di satu tempat ni. Jadi pendek-pendek macam ni, pendek-pendek cerita gitu, mereka pun bertemu lah di satu tempat. Jadi mereka bertemu di satu tempat ni tak ada apa-apa yang berlaku pun sebenarnya, sebab mereka kan sama-sama Islam. Mereka kan sama-sama pengikut Nabi Muhammad SAW dan ajaran Allah ada daripada dan merupakan orang Islam lah. Jadi pada malam tu, pada mereka bertemu tu tak ada apa-apa pun yang berlaku, sebab mereka ingat yang kita ni mereka nak berperang kan. Jadi kita tunggulah dulu kan, kita rehat kat sini, nanti hari esok ataupun hari-hari seterusnya kita akan berperang di Iraq gitu. Tapi puak munafik ni bila nampak diorang ni dah bersama dalam satu tempat, mereka rasa cuak lah, sebab bila mereka ni bersatu, mereka akan dapat tahulah siapa sebenarnya dalang di sebalik pembunuhan Sayyidina Uthman ni. Jadi bila mereka dapat berbincang antara satu sama lain, puak yang munafik ni akan kantoi lah, sebab pemberontak yang membunuh Sayyidina Uthman ni pun berasal daripada negara Iraq. Jadi tumpuan ni akan diberikan dengan lebih tumpu lah dekat negara Iraq ni. Jadi untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, puak munafik ni pun buatlah satu benda yang mengundang kepada fitnah. Jadi apa yang mereka lakukan pada malam tersebut, ketika sedang mereka berehat lah, saya cakap waktu malam kan, waktu berehat, mereka pun macam memulakanlah satu agenda untuk memecah belahkan umat Islam pada ketika itu, dengan memulakan peperangan lah waktu tu, yang mana mereka menggunakan lafaz Allahu Akbar, melaungkan Allahu Akbar sebelum menyerang kemah-kemah Sayyidatina Aisyah dengan pahlawan-pahlawan Sayyidina Ali ni.
Jadi disebabkan itu terjadilah perang Jamal. Perang Jamal yang mana mereka terdapat kesalahfahaman, yang mana mereka mengingat ada salah satu daripada mereka melakukan serangan, iaitu membelot. Jadi dalam peperangan ini sangatlah sedih sebab umat Islam pada ketika itu berperang sesama mereka. Jadi yang terkorban Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awam. Jadi disebabkan peperangan ini ramailah yang terkorban. Antaranya daripada 10,000 daripada pihak Sayyidina Ali, 10,000 juga daripada pihak Sayyidatina Aisyah. Jadi peristiwa ni pun berhenti, peperangan ni pun berhenti setelah unta yang ditunggangi oleh Sayyidatina Aisyah cedera, jatuh ke tanah. Jadi peristiwa ini sangatlah memberikan kesan gelap lah pada dunia Islam. Setelah berlakunya peristiwa ni, Sayyidina Ali pun menghantarlah Sayyidatina Aisyah kembali pulang ke Mekah. Jadi Sayyidatina Aisyah masihlah hidup setelah peperangan Jamal ini berlaku. Jadi itulah merupakan sedikit sebanyak cerita tentang bagaimanakah perang Jamal itu berlaku. Seterusnya kita akan berpindah bagaimana pula perang Siffin, yang mana perang Siffin ni telah munculnya puak Khawarij. Kita akan lihat bagaimanakah kronologi yang berlaku pada ketika peristiwa perang Siffin. Baik, kita pindah kepada peristiwa yang kedua, iaitu peristiwa perang Siffin. Jadi kenapa dinamakan dengan perang Siffin? Perang Siffin ni dinamakan sedemikian kerana perang tersebut berlaku di Siffin lah, bersebelahan dengan sungai Furat. Itu sajalah alasannya kenapa dinamakan perang sedemikian. Jadi peristiwa ini berlaku disebabkan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan seorang Gubernur Syam, tidak berpuas hati dia menolak Ali ini sebagai seorang khalifah pada ketika itu. Yang mana seperti kita tahu, untuk tambahan lah kalau yang tak tahu, Muawiyah bin Abu Sufyan ini mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Uthman bin Affan yang telah wafat dibunuh. Jadi mereka ni merupakan sepupu. Jadi disebabkan itulah Muawiyah rasa dia lebih layak untuk menjadi khalifah yang seterusnya. Sebab itulah dia menolak. Tapi sebenarnya Muawiyah ni boleh sahaja membai'ah Sayyidina Ali, tapi dengan syarat Sayyidina Uthman bin Affan dibela akan kematiannya. Tapi disebabkan kematiannya tidak dibela, dia tidak bersetuju untuk membai'ah Ali sebagai khalifah yang seterusnya. Begitu juga dengan gubernur orang kanan Muawiyah yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali. Jadi dia ikutlah, dia berpendapat berfahaman sama dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Hari peristiwa ni sampailah kepada telinga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi disebabkan ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib pun nak buatlah rundingan dengan Muawiyah. Jadi dia pun menghantar surat untuk membuat rundingan. Jadi Muawiyah pun mengundanglah Sayyidina Ali ni untuk datang ke Syam. Jadi Sayyidina Ali pun daripada Kufah dengan bertenteranya bergeraklah ke Syam. Jadi apa yang mereka lakukan? Apa yang pihak Muawiyah ni, iaitu orang kanan Muawiyah ni sendiri, berhasut berpidato dekat khalayak orang ramai, berhasut supaya mereka membenci Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni Sayyidina Ali ni mengetepikan isu kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan kan seorang khalifah yang dimati. Kenapa tidak dibela atas kematiannya? Kenapa terus mengangkat Ali sebagai seorang khalifah? Patutnya kita cari dulu pembunuh ni siapa. Tapi berbeza dengan Ali ni dia nak stabilkan dulu politik, betul kan? Sebelum dia nak cari pembunuh, dia nak buat satu-satu. Maknanya ada step. Itulah yang dinamakan genius, bukannya terus melulu membuat keputusan. Okey, seterusnya mereka bertemu di Syam. Mereka tak bertemu di Syam. Mereka bertemu di satu tempat yang mana pihak Muawiyah ni mengeluarkan tentera juga untuk keluar supaya Sayyidina Ali ni tidak sampai ke Syam. Jadi mereka bertemu di satu tempat. Dia buatlah rundingan. Kenapa tak nak ni kan. Jadi mereka sampailah dekat satu tempat ni, iaitu Sungai Furat, dan mereka ada macam berbalah lah untuk ambil tempat dekat Sungai Furat tu. Tapi Sayyidina Ali ni membiarkan pihak Muawiyah untuk mendapatkan tempat tu lah. Jadi rundingan ni berlakulah banyak kali. Sampailah satu masa ni tunggu lama lah untuk dapat respon daripada pihak Muawiyah.
tak dapat kan. Jadi Lala tiba-tiba dapat tahu yang sebenarnya Sayyidina Ali ni kena mengiktiraf Muawiyah ni sebagai khalifah seterusnya. Dan naik angin lah asal dia tiba dah lama tunggu untuk jawapan macam ni. Jadi terjadilah perang Siffin yang berlaku dekat Siffin ni. Berapa lama juga dalam 3 hari gitulah. Tentera Ali ni kira ramai lah, 80,000. Jadi perang ni pihak Muawiyah nak kalah. Jadi macam mana cara diorang nak ngelakkan daripada kekalahan mereka ni? Mereka pun ambil lah tombak gitu lah, benda tajam kan. Lepas tu dia ambil Quran tu suruh cocok. Dia cocok ni macam nak tunjuk lah yang diorang ni dah surrender. Kami menyerah gitu. Jadi melihat hal ini, Sayyidina Ali rasa macam mereka ni nak menggunakan satu helah peperangan, iaitu mereka ni sebenarnya nak ambil kesempatan lah dengan ambil kesempatan belah kasihan daripada pihak musuh. Tapi masa tu Sayyidina Ali masa nak teruskan lagi perang lagi. Tapi ada juga yang macam goyah, macam patutnya kita jangan serang lah, sebab diorang betul-betul penyerahan. Jadi kat situ akhirnya pihak Muawiyah pun menyerah. Jadi mereka pun tidaklah melakukan peperangan. Jadi melainkan mereka akan bertemu lagi untuk membuat satu majlis tahkim. Yang mana majlis tahkim ni merupakan satu perjanjian yang mana mereka akan menetapkan semula apa yang sepatutnya mereka nak buat sebenarnya. Jadi mereka masing-masing pun pulanglah. Yang pihak Ali pulang ke Kufah, yang pihak Muawiyah ni pulang ke Syam semula. Jadi mereka pun melakukan siri pertemuan yang seterusnya, iaitu majlis tahkim. Jadi majlis tahkim ni apa yang berlaku dekat majlis tahkim? Mana ketika itu Sayyidina Ali tak join pun. Sayyidina Ali hanya hantar orang bawahan beliau untuk menghadiri majlis tahkim tu. Bersama juga dengan pihak Muawiyah yang menghantar wakil juga, iaitu pihak Sayyidina Ali menghantar Abu Musa al-Asy'ari. Jadi apa yang mereka lakukan di tempat itu, mereka bincang lah macam mana cara kita nak selesaikan masalah ni, macam mana kita nak bagi masalah ni tak berlarutan lah, sebab mereka kan sama Islam. Jadi mereka bincang, mereka dapatlah kata putus mereka ialah, apa kata kita lucutkan sahaja jawatan Sayyidina Ali, kita lucutkan jawatan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi mereka pun okey, ngam, ini sesuai. Barulah rasa konflik ni tak akan berterusan. Okey, nice. Lepas tu mereka pun daripada pihak Muawiyah pun minta lah daripada pihak Sayyidina Ali ni untuk mengucapkan lafaz yang Sayyidina Ali ni dah lecat jawatan. Kiranya macam dialognya macam gini lah. Demikianlah Sayyidina Ali telah melucutkan jawatan beliau seorang khalifah. Jadi dekat situ secara rasmi Sayyidina Ali telah melucutkan jawatan sebagai khalifah. Jadi bila pihak Sayyidina Ali dah cakap macam tu, maknanya Sayyidina Ali telah lucut jawatan lah. Lepas tu pihak Muawiyah pun kenalah cakap benda sama supaya neutral benda tu kan. Tapi liciknya permainan mereka daripada pihak Muawiyah ni, mereka tak sebut pun. Secara tidak langsung apa jadi? Muawiyah jadi khalifah. Mereka macam menganggap Muawiyah ni dah jadi khalifah. Jadi gitu pula. Tak puas hati daripada pihak Sayyidina Ali ni, mereka pun bergaduh lah, macam berperang lah sama-sama mereka lagi. Dan disebabkan itulah munculnya pihak Khawarij. Yang mana pihak Khawarij ni tidak membenci Sayyidina Ali dan Muawiyah ni. Sebab kenapa? Sebab mereka berpendapat bahawa tiada hukum selain Allah, iaitu apa-apa jenis hukum hanya Allah saja yang boleh menghukum. Maknanya manusia ni tak boleh buat apa-apa. Manusia kena ikut saja. Manusia ni tak boleh ijtihad. Maknanya kita tak boleh nak, kalau macam ni hukuman ni kita kena buat macam ni, kalau jenis hukuman yang tak ada dalam Al-Quran. Kalau orang Khawarij, hukum Allah saja. Siapa yang tidak ikut dengan mereka, kafir. Jadi gitu. Jadi terbentuklah puak Khawarij. Jadi puak Khawarij ni disebabkan mereka benci dengan Muawiyah dan Ali, mereka berencana untuk membunuh Sayyidina Ali dan Muawiyah. Jadi selepas peristiwa majlis tahkim tu, mereka pun berencanalah untuk membunuh mereka berdua. Jadi ketika waktu subuh, Sayyidina Ali sedang mengimami solat subuh, mereka pun melaksanakanlah rencana mereka untuk membunuh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun terbunuh ketika sedang mengimami solat subuh di masjid.
Tapi Muawiyah tidak terbunuh pada waktu itu sebab Muawiyah tidak menjadi imam pada waktu subuh tersebut. Jadi Muawiyah hiduplah gitu. Jadi berakhirlah riwayat hidup Sayyidina Ali yang telah dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam yang merupakan salah satu daripada puak Khawarij. Dan untuk tambahan lagi, Abdul Rahman bin Muljam ni tak pernah menyesal pun yang beliau telah membunuh Sayyidina Ali. Beliau berasa bangga yang beliau telah membunuh Sayyidina Ali. Jadi marilah kita sama-sama insaf dengan peristiwa yang telah berlaku ni. Bagaimana perpecahan umat Islam pada ketika itu. Sesama Islam tau, sesama Islam. Bukannya orang Islam dengan orang kafir, Islam dengan Islam. Kita tengok betapa goyahnya zaman tu. Kita belum tengok lagi zaman sekarang ni, yang mana zaman sekarang ni lebih banyak dengan teknologinya, dengan AI-nya yang boleh memecahkan umat Islam macam tu saja. Kita tengoklah macam mana benda yang berlaku dekat Palestin. Sama-sama lah kita doa kepada mereka yang menghadapi musibah yang melanda pada diri mereka. Jadi itulah sebesar kita tentang peristiwa Perang Siffin yang membawa dua peristiwa yang membawa sejarah hitam lah kepada umat Islam, yang mana perang ini melibatkan dua saudara, sesama saudara dunia Islam. Mana perang ini merupakan perang yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali. Mana kita lihat peristiwa-peristiwa khalifah-khalifah sebelum ni memerangi orang kafir, tapi bila masuk Sayyidina Ali, sesama Islam. Jadi itulah cabaran yang besar yang dihadapi oleh Sayyidina Ali. Jadi sama-samalah kita insaf dengan peristiwa yang berlaku. Jadi itu sahaja daripada peristiwa yang berlaku. Kita akan menuju kepada iktibar, apa yang kita boleh dapat daripada peristiwa-peristiwa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Kita berada di perjalanan terakhir, iaitu pengajaran ataupun ibrah yang kita boleh dapat daripada peristiwa-peristiwa ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah yang telah berlaku pada zaman pemerintahan beliau? Jadi kat ni saya sertakanlah beberapa poin yang boleh kita ambil iktibar lah. Yang pertama, pentingnya persatuan umat Islam. Perpecahan boleh melemahkan masyarakat. Jadi kita lihatlah pada zaman Sayyidina Ali tu bersama Islam tetapi berpecah belah. Jadi disebabkan itulah terjadinya perang, terjadinya ramainya orang Islam yang mati segitu je. Jadi pentingnya untuk kita sesama Islam tu kita bersatu. Jadi kita bersatu, kita dapatlah memerangi orang-orang yang kafir. Jadi itulah antara iktibar yang kita dapat lah. Sebab kat zaman Sayyidina Ali ni orang Islam sangatlah berpecah belah itu. Jadi yang kedua, bahaya fitnah dan salah faham. Ia boleh menyebabkan konflik besar. Macam kita tengok dekat perang Yaman, fitnah dan salah faham. Kita nampak salah faham daripada pihak Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali yang boleh mencetuskan peperangan. Padahal yang buat tu orang lain. Tiba-tiba sesama Islam yang berperang. Sudah rugi besar kat situ kan. Syria yang mereka perang oleh ketika itu. Moga syurga untuk mereka. Jadi yang ketiga, pentingnya untuk kita bermusyarat dan hikmah dalam menyelesaikan masalah. Macam kita tengok mereka dah peristiwa tahkim. Kita dah bermusyarat, dah berunding. Tapi dah bermusyarat itu ada pula yang zalim terhadap musyarat yang telah mereka lakukan. Jadi untuk kita mencapai satu kejayaan, kita perlulah jujur dalam satu perkara. Tidaklah kita tak perlulah untuk berbohong ataupun berdusta ketika bercakap dengan orang lain. Sebab bila kita berdusta, akan padahlah pada diri kita sendiri. Bukan padah pada orang lain saja, tapi padah pada diri kita sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian pada hari ini dapatlah manfaat, dapat kebaikan, dapatlah kita sama-sama mengisahkan diri. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.